skru tu jatuh. Ni pun dah longgar ni. Ni pun longgar. So kita sebagai mekanik kereta, walaupun kalau kita buka stand rek tak ada dengan benda ni kan, tapi kita mekanik kena bagi tahu customer. Sebab last apa. Okey guys, so personal ni datang kita buat stand rek. Okey. So sambil-sambil ada masalah stand rek, masalah kebocoran ni, ada masalah sikit yang perlu kita bagi tahu kat customer lah. So apa-apa pun kita kena rujuk ke customer. Okey. So pemandangan kereta ni buat stand rek yang kita. Okey, kita bagi yang bahagian bawah ni, tengok rasa abu tu pun koyak. Kita kena maklum juga. Okey. Untuk stand rek tu bocor bahagian sana lah. Memang minyak tu kalau korang tengok. Okey, minyak. Okey. So tak apa itu. Cuma sekarang ni guys, kalau kita bagi bawah ni kan, kita akan nampak ni skru ni. Tak tahu. Trik tu dah rosak sebenarnya tu. Trik rosak. So ada abang masang yang sebelum ni, so tak kemas ke apa ke, dah yelah trik dah rosak. Biasa orang tembak again kan. So skru tu jatuh. Ni pun dah longgar ni. Ni pun longgar. So kita sebagai mekanik kereta, walaupun kalau kita buka stand rek tak ada dengan benda ni kan, tapi kita mekanik kena bagi tahu customer. Sebab last apa-apa repair dengan kita kan, walaupun kita tak buka, pengguna kita akan cakap, ya itu okey kereta saya ni. Nanti kalau pusing cerita, kita pula yang kena kan. So kita maklum dengan customer. Kalau orang setuju kita buat tap, tanam tap, kita keluarkan trik skru terus. Kita tambah net je nanti. So renyah sikit lah kerja. Sepatutnya kalau buat stand rek ni mungkin makan masa setengah hari, tapi dah jadi tempoh pula untuk buat ni trik baru, kena tanam tap pula kan. So nak tak nak kena maklum dengan customer. Itu adalah prosedur kerja lah, di mana nanti tak nak orang dipersalahkan kita, pusing-pusing cerita dan sebagainya. Lagipun tu bukan kereta kita kan, kita maklum je. Okey. Grease dry shaft ni pun dah keluar dah tu. Okey. Bagi je, mula nak buat, tak nak buat sudah, tak payah pening kepala. Okey, kerja korang mekanik kereta, yang penting korang dah bagi tahu apa masalah kita customer. Kena bagi tahu. Itu undang-undang kerja. Kalau orang ni tak nak buat tak apa, dia tak ada modal ke apa tak apa, bagi tahu, biar dia tahu itu kereta dia. Ingat supaya dapat memudahkan urusan. Selain itu tengok okey ni, oisam semua okey, tak ada bocor, tak ada apa, sambil-sambil tu. Okey, okey sini nampak macam okey, tak ada masalah kan. Sambil-sambil kita tengok kan, air tak ada bocor kat paip semua kan. Okey, tengok okey. Kalau okey tak payah usik. Kalau masalah bagi tahu. Itu dia. Assalamualaikum.